untuk memberi kata terakhir kepada kami semua. Dipersilakan. Cakap sikit je. Give a good, simple action. Don't cry. Cry pun tak apa. Macam Yati. Selamat tengah hari saya mengucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang menghadiri membuat majlis ini dengan sungguh meriah dan bagi banyak surprise. Saya pun tak terhingga kata dan saya menjalankan tugas di sini selama 30 tahun genap sebab saya berdedikasi. Saya belajar pengalaman, dapat banyak motivation daripada rakan-rakan setugas, beri kerjasama, teamwork yang kukuh dalam masa suka dan duka dengan dapat teguran daripada SM dan banyak dapat tunjuk ajar motivation daripada semua SM. Lepas tu saya bekerja sini sebab saya suka dengan tugas-tugas macam ni. Jadi frontliner ni adalah satu cabaran dalam apa-apa situasi. So kita kena berdepan dengan pelanggan dengan apa kehendak mereka dan kita kena mengatasi setiap masalah. Walaupun di mana kita berada, di luar kawasan secara individu ataupun secara luaran. Saya amat berbangga saya dapat menjalankan tugas selama ni di Rapid KL. Daripada setahun sampai sekarang saya banyak belajar daripada team building, daripada mana bagaimana nak berkomunikasi di antara satu sama lain, bekerjasama. And then banyak kami belajar lah daripada zero knowledge. Sekarang saya banyak kebolehan, banyak pengalaman, banyak dapat penghargaan daripada tuan-tuan dan puan-puan dan pihak syarikat. Saya amat berbangga dan saya amat berbahagialah berada di sini daripada 1996 sampai 2026. Sekian, terima kasih.